Harimau Malaya ke CAF Nations Cup 2025. Rodrigo Holgador ceria bersama Leandro Velasquez. Skuad kebangsaan kita, Harimau Malaya, bakal menempur satu lagi cabaran besar dalam bola sepak antarabangsa kali ini dengan menyertai CAF Nations Cup 2025. Satu kejohanan berprestij yang menghimpunkan kuasa-kuasa besar Asia Tengah termasuk Iran dan Uzbekistan, dua negara yang sudah pun layak ke Piala Dunia 2026. Pertama sekali, penyertaan Malaysia bukan sekadar jemputan kosong. Ia adalah satu pengiktirafan besar, membuktikan bahawa bola sepak Malaysia semakin dipandang oleh komuniti bola sepak antarabangsa. Bila kita dijemput bertanding dalam kejohanan yang biasanya ditutup untuk negara dalam Central Asia Football Association, CAF, itu tandanya kita mula dihormati. CAF Nations Cup bukan pentas biasa. Kita bakal berdepan dengan pasukan bertaraf tinggi, dengan corak permainan fizikal dan taktikal yang sangat berbeza. Antara pasukan yang dijangka hadir termasuk Iran, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan dan negara jemputan lain. Jurulatih kebangsaan, Peter Klamovski, dalam kenyataan rasmi menyebut, kami akan berdepan cabaran hebat di tempat lawan dan bersaing dalam persekitaran yang mencabar menentang pasukan-pasukan kuat. Dan beliau juga tekankan kepentingan pengalaman ni untuk pembangunan berterusan skuad kebangsaan. Tak hairanlah, makin banyak perlawanan kompetitif, makin matang pemain kita. CAF Cup bukan sekadar perlawanan atas padang. Ia juga ruang untuk membangkitkan semangat penyokong, memupuk perpaduan nasional dan menaikkan semula keyakinan terhadap skuad Harimau Malaya selepas beberapa tahun naik turun prestasi. Apapun keputusannya nanti, penyertaan dalam CAF Nations Cup 2025 adalah langkah ke hadapan untuk bola sepak Malaysia. Ia tanda kita bersedia untuk bersaing di luar zon selesa ASEAN dan menyesuaikan diri dengan cabaran lebih besar. Malaysia sudah melangkah ke pentas Asia Tengah, sekarang masa untuk tunjuk kita bukan sekadar pelengkap jadual. Penyerang baru Harimau Malaya, Rodrigo Holgador dilihat ceria bersama bekas pemain Johor Darul Tazim, JDT, Leandro Velasquez baru-baru ini. Ini selepas penyerang berusia 29 tahun itu menaikkan gambar mereka dalam satu hantaran di Instagram Story. Gambar tersebut dipercayai dinaikkan selepas aksi terbaru antara Amerika de Chile dan Independiente Medellin baru-baru ini. Perlawanan itu berkesudahan dengan kedua-dua pasukan terikat 1-1. Gambar Holgador dan Velasquez turut dikongsikan akaun Harimau Abro AD baru-baru ini. Penyerang Amerika de Chile, Rodrigo Holgador bersama bekas bintang JDT, Leandro Velasquez. Mereka sebelum ini pernah bermain bersama di Brasil, Meksiko, katanya di X. Pemain tengah Argentina itu kemudiannya berpindah ke kelab Rio Negro Aguila pada 2018. Setelah itu, Velasquez menyertai JDT buat kali kedua pada 2019. Bekas pemain kebangsaan, Razman Roslan melihat saingan CAF Nations Cup sebagai ujian awal Harimau Malaya sebagai persiapan ke Piala Asia 2027. Pandangan itu dibuat bekas orang besi Selangor FC itu bila diminta mengulas laporan penyertaan Malaysia dalam kejohanan itu. Sebelum ini, skuad negara dan Oman dilaporkan menjadi pasukan jemputan yang akan memeriahkan saingan CAF Nations Cup untuk edisi 2025 pada Ogos ini. Mungkin ada yang beranggapan pertemuan dengan Laos boleh dianggap agak mudah selepas kemenangan ke atas Vietnam. Kita perlu lihat jauh ke depan kerana Harimau Malaya akan bertemu pasukan yang lebih baik. Mengapa tidak skuad negara membuat persiapan awal untuk menghadapi Piala Asia? Kita harus puji dan beri sokongan kepada usaha FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia. Ini, katanya seperti yang dilaporkan Stadium Astro.